Hai semua, Assalamualaikum. Welcome to my baking channel. Kali ni saya nak share satu resipi roti yang simple, iaitu roti Perancis ataupun baguette. Baguette ni sangat sedap, simple, bahannya pun tak banyak, tekstur dia memang sangat rangup dekat luar, dekat dalam tu lembut dan kenyal-kenyal sedikit, berongga dan ringan. Sangat sesuai kalau anda nak hidang bersama sup ataupun buat garlic bread. Okey, jom kita cuba buat sendiri di rumah. Di dalam mangkuk masukkan 500 gram tepung roti, kemudian 1.5 sudu teh yeast segera, saya pakai Saaf instant yang warna merah. Kemudian tambahkan 1.5 sudu teh garam, letak secara berasingan supaya yeast dan garam tidak ada direct contact. Kemudian campurkan secara berasingan dalam tepung. Setelah sebati, kita campurkan sekali ke semua bahan. Setelah itu, kita buat lubang sedikit dekat tengah-tengah tepung dan kita tuangkan 375 ml air suam ataupun dalam 1,5 cawan. Kemudian kita adun sebati menggunakan spatula, scraper ataupun senduk kayu. Adunan untuk roti ni dia lembik, jadi saya tak galakkan guna tangan sebab akan melekat. Kemudian kita adunlah sampai sebati dan menjadi dough yang agak lembik macam ni. Dough ni memang lembik ya sebab kita tak perlu uli. Tuang sedikit minyak pada tepi mangkuk dan juga atas dough. Kemudian kita salutlah dough dengan minyak. Setelah sekata, dough dah siap untuk proofing yang pertama. Kita balut mangkuk dengan cling wrap ataupun tutup dengan tuala lembap dan kita rehatkan lebih kurang 90 minit sampai mengembang 2.5 kali ganda. Dough untuk baguette ni kita tak uli, jadi ambil masa yang lebih lama untuk mengembang. Setelah siap mengembang, kita tabur tepung secukupnya di atas permukaan kerja. Kemudian kita pindahkan dough ke atas permukaan kerja yang ditabur tepung tadi dan tabur lagi tepung di atas dough. Dengan menggunakan scraper, lipat dough ke atas untuk keluarkan sebahagian gas di dalam dough. Kemudian kita bentukkan dough memanjang dan kita akan bahagikan menjadi 3 bahagian yang sama rata. Saya tak timbang, agak-agak je. Kalau anda nak timbang pun boleh. Kalau anda nak buat baguette yang lebih kecil, anda boleh bagi menjadi 6 bahagian, terpulang pada anda. Bentukkan bulat dough yang telah dibahagikan sebelum kita bentukkan. Untuk proses membentuk roti baguette ni, anda memang perlu pakai banyak tepung sebab doughnya memang lembik. Jadi bila letak tepung tu lebih senang nak handle. Okey, ambil satu dough dan kita tekan-tekan supaya dough menjadi lepeh. Bentukkan menjadi segi empat. Segi empat panjang lah sebab kita nak buat dough ni memanjang kan. Okey, kemudian kita lipat daripada sisi yang lebih panjang. Kita lipat dan kita tekan gunakan tumit tapak tangan. Lipat lagi dan tekan lagi guna tumit tapak tangan sampailah dough sampai ke hujung. Kalau nak mudah proses menggulung tu, bahagian hujung dough kita boleh nipiskan sedikit. Tarik sahaja atau regangkan sedikit supaya lebih nipis. Kemudian kita gulunglah sampai habis. Selepas siap menggulung, terbalikkan dough dan kita picit bahagian hujung dough supaya gulungan tidak terbuka. Jangan risau kalau bentuk roti baguette ni tak sekata sebab nampak lebih otentik macam roti artisan gitu. Dah siap bentukkan macam ni, kita siapkan loyang roti baguette, oles nipis dengan minyak. Kalau tak ada, pakai loyang biasa saja, boleh alas dengan baking paper ataupun oles dengan sedikit minyak. Cara lain untuk membuatkan roti baguette mengembang tinggi sewaktu proofing dan dibakar saya akan tunjukkan dalam tutorial yang lain. Tutup dough dengan plastik ataupun kain yang lembat dan kita akan proofing kali kedua 30 ke 40 minit. 10 minit sebelum habis waktu proofing, bolehlah panaskan oven 240 degree Celsius. Gunakan pisau yang nipis dan tajam untuk membuat kelaran secara menyerong di atas permukaan roti. Tujuan dia supaya bila kita bakar nanti, roti tidak pecah dan mengembang dengan cantik dan memberikan tampilan yang cantik pada roti setelah dibakar. Bakar roti pada suhu 240 darjah Celsius, api atas bawah dalam 25 ke 30 minit sehingga golden brown.
Letak loyang berisi air panas di rak bawah supaya wap air yang akan terhasil akan membuatkan kerak roti menjadi lebih rangup dan nipis. Tengok tu, nampak cantik kan, warna golden brown. Dah siap pun roti baget homemade kita. Anda boleh dengar bunyi kruk-krak bila saya potong roti ni, menunjukkan betapa rangupnya kat bahagian luar roti ni. Dekat bahagian tu lembut, berongga dan juga sedikit kenyal. Roti ni simple membuatnya, tak perlu uli, tak perlu pakai mesin. Tekstur dia pun memang memuaskan, lebih kurang sama je macam ala-ala yang dekat kedai. Saya buat roti ni untuk makan dengan stew tulang lembu. Anda boleh check dekat My Cooking channel nanti. Akhir kata, itu saja resipi untuk kali ni. Thanks for watching. See you again. Assalamualaikum.